Alright, jadi kita jemput Ratu England. Hello, ini Ratu England ke? Ni saya nak jemput tuanku datang ni Permaisuri Merdeka ni. Oh sorry, I cannot datang lah. Tapi I akan hantar wakil I lah kan. I akan Duke of Gloucester. Nanti dia mewakili I sebab I sangat busy lah. I cannot datang lah. Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya lagi, Sir His Rosie. Let His Rosie teach you history. Jadi untuk video kali ini, kita berada pada bab yang ke-10 tingkatan 4. Alright, Pemasyuran Kemerdekaan. Dan ini merupakan video bahagian yang kedua untuk kita belajar tentang subtopik 10.3 Detik Pemasyuran Kemerdekaan. Jadi siapa yang belum check out lagi video saya di bahagian yang sebelum ini tentang persediaan kemerdekaan, jawatan kuasa fizikal, jawatan kuasa sambutan dan juga detik kemerdekaan pada malam 30 Ogos di Padang Kelak Selangor. Korang boleh check out video tersebut di channel YouTube saya. Jadi ini adalah bahagian yang kedua untuk detik kemerdekaan. Jom kita tengok apakah detik kemerdekaan yang seterusnya yang kita nak belajar. Alright. Detik merdeka yang seterusnya kita nak pergi kepada pagi 31 Ogos. Alright. Pagi 31 Ogos dan tempat kita melaksanakan detik pemasyuran pada pagi ini kita buat di Stadium Merdeka. Stadium yang dibina khas untuk kita sambut merdeka. So maksudnya kalau tak ada pemasyuran kemerdekaan mungkin kita tak ada Stadium Merdeka tersebut. Stadium Merdeka ni diwujudkan atau dibina khas untuk kita sambut pemasyuran kemerdekaan. Alright. Jom, tanpa melengah masa, kita tengok apakah detik-detik pemasyuran kemerdekaan tersebut. Jadi, detik pemasyuran kemerdekaan itu bermula dengan apa? Bermula dengan ketibaan orang ramai di Stadium Merdeka. Jadi, orang ramai ni begitu semangatnya kan. Orang-orang di Tanah Melayu ni nak sambut merdeka. Tahu tak pukul berapa dia orang datang pada awal pagi ni? Dia orang datang pada pukul 6 pagi. Ketibaan tentera dan orang awam sebanyak lebih kurang 20,000 orang semata nak sambut merdeka for the first time. Dan mereka tiba seawal pukul 6 pagi. Betul-betul semangatnya orang-orang Tanah Melayu. Alright, detik yang sangat mereka tunggu-tunggukan setelah sekian lama. Dan mereka sanggup datang pada awal pagi. Okey, detik kita dibebaskan oleh British. Jadi semua orang datang pada, orang kata, pukul 6 pagi 31 Ogos tersebut. Dan selepas itu barulah ketibaan tetamu-tetamu kehormat yang lain. Raja-Raja Melayu, wakil Ratu-Ratu England. Alright. Yang mana kita jemput Ratu England datang, tapi Ratu England busy pada waktu tu. Alright, jadi kita jemput Ratu England. Hello, ini Ratu England ke? Ni saya nak jemput tuanku datang ni Permaisuri Merdeka ni. Oh sorry, I cannot datang lah. Tapi I akan hantar wakil I lah kan. I akan Duke of Gloucester. Nanti dia mewakili I sebab I sangat busy lah. I cannot datang lah. Begitu. Busy benar. Siapalah kita kan. Jemput tak datang kan. Dia hantar wakil dia saja. Tak apalah. Yang penting kita merdeka. Kau datang ke kau tak datang ke tak kisah Ratu England. Yang penting kita orang merdeka. Jadi datanglah orang kata wakil Ratu England ni dan juga pegawai-pegawai British yang lain. Okey. Ke Stadium Merdeka dan ada tempat khas diberikan kepada mereka untuk mereka duduk. Dan selepas itu apa yang berlaku? Individu yang penting datang dekat sini. Siapa lagi kalau bukan Tunku Abdul Rahman. Orang penting dalam peristiwa pemasyuran merdeka kita. Tunku Abdul Rahman dan juga Yang di-Pertuan Agong datang. Alright. Selepas semua tetamu datang, ketibaan Tunku Abdul Rahman dan juga Yang di-Pertuan Agong. So bila rakyat dah datang, tetamu kehormat dah datang, Tunku Abdul Rahman dah datang, so upacara pun dimulakan. Jadi kita mulakan upacara dengan apa? Kita mulakan upacara tersebut dengan kita ada upacara kita panggil sebagai upacara serahan surat perlembagaan. Okey? Yang mana kan kita belajar dalam bab yang ke-9 kita dah buat perlembagaan kan? Jadi perlembagaan itulah kita nak ada satu upacara simbolik. Alright, yang mana wakil Ratu England tadi, Duke of Gloucester tadi, dia ada satu upacara yang mana dia akan ambil sediakan satu surat perlembagaan. Alright, jadi surat perlembagaan ini diambil dan diserahkan kepada Tunku Abdul Rahman.
Dan ketika surat ini diserahkan, alat muzik nafiri. Nafiri ni macam lebih kurang macam trompet lah. Alright, alat nafiri dimainkan. Dan apa simbolik upacara serahan surat perlembagaan ini kepada negara kita? Simboliknya adalah, okey, dia menandakan bahawa negara kita dah bebas daripada penjajahan sebenarnya. Sebab tu kita kena ada upacara serahan surat perlembagaan ni. Ada umpama macam, okey, macam ini adalah tangan Duke Gloucester, ini tangan Tunku Abdul Rahman. Pass baton. Aku dah bagi. Ini bayangkan, ini adalah negara kita. Diberikan oleh British kepada pemimpin negara kita, Tunku Abdul Rahman. Itulah simboliknya. Simbolik British melepaskan negara kita daripada penjajahan. Dan lepas upacara serahan tersebut, kita ada upacara pemasyuran, ucapan pemasyuran merdeka daripada Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman pun memberikan ucapan pemasyurannya. Alright, dan lepas ucapan tersebut, Tunku Abdul Rahman buat benda yang kita selalu nampak every 31 Ogos. Yang every je nak sambung merdeka, dia mesti akan mainkan video ni dekat TV-TV dan juga dekat social media, iaitu laungan merdeka sebanyak 7 kali. Yang mana video ini selalu dimainkan. Setiap kali merdeka dia mesti ada video ini dimainkan. Iaitu laungan merdeka oleh Tunku Abdul Rahman sebanyak 7 kali yang dia buat dekat tengah-tengah stadium tu kan. Video yang kita nampak itulah video pada saat ini. Dan itu adalah orang kata bahagian yang pertama. Selepas laungan tersebut, apa yang berlaku? Adakah pemasyuran merdeka dah tamat? Belum lagi. Ada lagi kat sini. Yang mana seterusnya kita akan tengok. Selepas di laungan merdeka tu dilaungkan oleh Tunku Abdul Rahman, kita ada upacara yang kedua. Upacara yang keberapa ni saya tak ingat. Upacara yang seterusnya kita ada laungan azan yang diberikan oleh Ustaz Hasan Azhari. Alright, Ustaz Hasan Azhari jadi telah mulai memberikan laungan azan. Selepas je laungan azan itu berkumandang, alright, di Stadium Merdeka, kita ada upacara penaikan bendera PTM. Alright, time ni kita tak bagi bendera Malaysia sebab pada waktu ni Malaysia tak wujud lagi. Jadi kita bagi sebagai bendera PTM. Jadi bendera PTM itu pun dinaikkan, dan setiap kali kita nak naik bendera, of course sampai ke hari ni pun, kalau ada upacara menaikkan bendera, dia mesti akan diiringi dengan lagu negaraku, lagu kebangsaan negara kita. Jadi berkumandanglah lagu negaraku pada orang kata pada pagi yang mulia tersebut, yang rahmat tersebut. Alright, dan semua rakyat melihat bagaimanakah bendera itu dinaikkan di hadapan British, di hadapan semua orang di sepanjang semua pemimpin negara, menandakan bahawa kita dah mencapai kemerdekaan. Okey. Dan yang seterusnya kita ada upacara meriam. Adanya tembakan meriam. Alright, tembakan meriam ke mana? Tembak ke udara. Tembakan lebih kurang 101 das tembakan meriam ke udara. Kenapa? Apa simboliknya? Kita tembak bendera meriam ni, tanda negara kita merdeka dan dah mencapai kedaulatan dekat sini. Okey? Dan selepas je upacara orang kata tembakan tersebut, kita ada yang seterusnya upacara angkat sumpah. Pada waktu ini, habis je dekat sini, upacara dekat Stadium Merdeka dah settle. Upacara kat Stadium Merdeka dah settle. Jadi rakyat semua dah boleh balik. Rakyat semua dah boleh balik. Tapi pemimpin negara belum lagi. Pemimpin negara, Tunku Abdul Rahman dan juga YDPA, mereka terus kena pergi ke Istana Negara. Maksudnya pemimpin negara, Tunku Abdul Rahman and the team semua, mereka kena terus pergi ke Istana Negara sebab mereka ada upacara angkat sumpah. Jadi lokasi upacara angkat sumpah tu dibuat di mana? Di Balai Rong Seri Istana Negara, yang mana dua pemimpin utama negara kita, ketua negara dan ketua kerajaan kita, iaitu Tunku Abdul Rahman dan juga Yang di-Pertuan Agong, mengangkat sumpah sebagai pemimpin negara kita. Jadi kedua-duanya mengangkat sumpah akan memimpin negara kita selepas merdeka. Selepas upacara angkat sumpah tersebut, kita ada apa selepas tu? Kita ada majlis jamuan selamat tinggal. Sebab lepas ni kan British kan dah nak keluar dah. Kita kan nak halau British keluar. Jadi sebelum kita halau dia orang keluar, kita bagi makan dulu. Sebelum kita nak syuh, nyahkan daripada negara aku, kita bagi makan dulu. Sebab tu kita ni baik. Walaupun British menjajah negara kita kan, sebelum dia orang keluar, tak apa, kau makan dulu. Kita bagi jamuan dulu, bagi makan dekat Pesuruh Jaya Tinggi British. Yang mana Pesuruh Jaya Tinggi British tu nama dia adalah Sir McGillivray. Lepas dia habis makan, kita bawa dia, kita usung dia beramai-ramai pergi ke mana? Pergi ke
Pergi ke lapangan terbang. Okey, dia bukan KLIA dia adalah lapangan terbang dia bukan KLIA sebab KLIA tak wujud lagi pada waktu ni. Dia ke lapangan terbang lah. Alright, tak tahu pada waktu ni di mana lapangan terbangnya, tapi pesuruh Jaya Tinggi British dan isteri berangkat pulang dan berlepas daripada lapangan terbang tersebut pada petang tak silap saya. Dan bila mereka berlepas je daripada lapangan terbang tersebut, di situlah detik di mana kita dah mencapai kemerdekaan. Kita dah bebas daripada penjajahan British yang berlangsung selama lebih daripada 120 tahun. Sebab itulah kenapa detik kemerdekaan ni sangat penting kepada negara kita. Habisnya mereka ni pulang, itulah detik di mana negara kita bebas daripada British selama 120 tahun lebih. Alright, dan bukan saja British, bebas daripada semua penjajah-penjajah kita, daripada Portugis, daripada Belanda, alright, daripada Jepun. Okey, dan kalau kamu nak tahu, penjajahan kita bermula daripada tahun 1511. Sejak daripada Portugis datang ke negara kita di Melaka, sejak daripada Portugis kita tidak ada kedaulatan dan kita dijajah, dan daripada Portugis tukar kepada Belanda, tukar kepada British, tukar kepada Jepun, lepas tu British semula. Semua sekali makan masa 446 tahun. Kita berada di bawah negara ataupun di bawah arahan ataupun di bawah penguasaan kuasa asing. Bayangkan daripada 1511 sampai 1957, lama tu. Alright, banyak generasi yang dah berjuang sebelum pemimpin-pemimpin negara mendapat kemerdekaan. Okey, dan akhirnya kita berjaya merdeka juga pada tahun 1957. Sebab tu sebagai generasi pada hari ini, tanggungjawab kita sangat besar. Okey, tanggungjawab kita adalah kita kena jaga kemerdekaan dan kedaulatan yang kita ada pada hari ini. Alright, sebab apa? Sebab nak mendapatkan kemerdekaan selama 446 tahun tu bukan benda yang mudah. Alright, dan bukannya datang daripada seorang individu. Dia adalah pengorbanan daripada banyak individu, daripada individu tu kecil sampai besar, sampai dia meninggal dunia, pas kepada orang lain, pas ke orang lain. Akhirnya ada lebih kurang beberapa generasi yang telah berjuang untuk dapat kemerdekaan. Akhirnya kemerdekaan tu kita dapat juga pada tahun 1957. Jadi sebagai generasi pada hari ini adalah bagusnya kalau kita sentiasa menghargai kebebasan dan keamanan yang kita kecapi pada hari ini. Alright? Jadi itu saja untuk video kali ini. Siapa yang belum follow channel YouTube saya lagi, boleh tekan button subscribe. Dan juga jangan lupa follow saya punya social media saya lain seperti Instagram dan juga TikTok. Dan insyaAllah kita jumpa dalam video yang akan datang. Dan kalau korang nak, orang kata video-video lain lagi bahagian lain, korang boleh komen di ruangan komen. Dan jangan lupa untuk share juga video dan channel YouTube saya ni kepada kawan-kawan kamu yang lain. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Dan jangan lupa tagline saya, Let Hisrozi Teach You History. Bye.